mereka melihat letusan-letusan daripada perut neraka Jahannam yang terpancar daripada dalam neraka Jahannam, letusan-letusan yang berwarna hitam gelap gelita. Kerana api neraka Jahannam itu gelap, maka letusan yang dipancar dan diletuskan itu gelap. Allah Ta'ala sebut satu letusan itu besarnya seperti sebuah istana. Sekali dia meletup naik tu, yang macam bunga api tu, ketika menghuraikan ayat Al-Quran ini, Nabi kata bahkan sebesar sebuah bandaraya ataupun sebesar sebuah negeri. Yang tu baru letusan dia, bukan dalam neraka Jahannam lagi, baru yang merecik. Orang Kedah kata hak merecik baru. Apabila neraka Jahannam diheret oleh pasukan malaikat, malaikat bukan heret macam orang, malaikat heret nak bawa mai ke mahsyar. Waji'a yauma idzin bi jahannam, dan didatangkan pada hari itu neraka Jahannam. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdillahil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama sekali, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Yang keduanya, radina billahi rabba, kami semua redha Allah Tuhan kami. Wabil islami dina, kami semua redha Islam cara hidup kami. Wabi Muhammadin nabiyyan wa rasula, dan kami semua redha bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi dan rasul. Terima kasih pada pengurusi saudara Azim, Tuan Imam serta seluruh jawatan kuasa, para pegawai masjid, seterusnya muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sampai ke apa? Sampai ke apa ni? Satu. Lama ni. Oh, sejam boleh. Ramai ni kalau kena tangkap ramai ni. Kalau kena saman pun banyak kan ni. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, malam ni kita nak mendengar satu kisah yang kalaupun kita tak masuk di dalam tempat itu, kita tetap akan melihat tempat itu. Setelah kita semua dibangkitkan, ditiup sangkakala yang kedua oleh malaikat Israfil, semua akan berjalan menuju ke sebuah tempat yang sangat jauh dan sangat luas. Nama tempat itu ialah mahsyar. Mahsyar sendiri bermaksud tempat berhimpun. Malam ni bukan tajuk mahsyar. Malam ni satu tajuk yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta berlindung dengan Allah daripada tempat itu, iaitu neraka.
selepas baca tahiyat akhir, fil alamin innaka hamidum majid, Nabi akan berdoa, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Berapa orang baca tadi mayang Isya lepas tahiyat akhir, fil alamin innaka hamidum majid. Doa itu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tempat yang paling celaka dan paling rugi, paling menyakitkan untuk seseorang duduk walaupun sehari, sebab sehari menyamai dengan 1000 tahun di dunia. Satu hari akhirat nak habis sehari itu sama dengan 1000 tahun. Nak habis sehari dalam neraka sama dengan 1000 tahun. Lama tuan-tuan. Kita merdeka 60 pun berasa lama dah. Merdeka 60 pun berasa lama dah. Duduk di akhirat, sehari di akhirat sama dengan panjang di dunia ni 1000 tahun. Tuan-tuan bayangkan apabila Allah menentukan kepada seseorang, contoh habis ditimbang amalannya, lalu Allah Ta'ala pun kata, kamu ahli neraka, kamu duduk sehari saja. Kita kata lega sehari. Bukan boleh lega lagi, sebab sehari di sana sama dengan 1000. Allah bukan menyuruh kita duduk di tengah padang pasir 1000 tahun, tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengarahkan pesalah dan pendosa untuk duduk di dalam neraka wal'iyadzubillah selama 1000 tahun kalau sehari. Maka Nabi berdoa setiap hari dengan doa yang tidak dilakukan oleh umat baginda sallallahu alaihi wasallam, dengan sunnah yang dimatikan oleh umat baginda. Lepas tahiyat akhir, pakat tak baca pun doa Nabi, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Mulai esok, setiap kali solat lepas tahiyat akhir, fil alamin innaka hamidum majid, sebelum bagi salam, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, wahai Allah, aku berlindung denganmu daripada azab neraka jahannam. Kemudian yang kedua, selepas subuh Nabi akan menyebutkan di antara wirid selepas solat, diselitkan Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, sebanyak 7 kali. Pagi Nabi baca 7 kali, petang Nabi baca 7 kali. Jadi para ulama letak 7 kali itu lepas semayang subuh pada waktu pagi. Kalau pada waktu petang kita masukkan 7 kali Allahumma ajirni minan nar, jauhkanlah aku daripada neraka, selepas semayang maghrib di celah-celah wirid. Di celah-celah wirid. Isyak, zuhur, asar tak ada yang tu. Maka berkatalah neraka jahannam, ya Allah, jauhkanlah fulan bin fulan daripada aku, kerana beliau telah berdoa ketika beliau hidup di dunia, iaitulah ya Allah, jauhkanlah aku daripada azab neraka jahannam. Setiap hari manusia ataupun umat Nabi Muhammad berdoa, maka saban hari itulah disebut neraka jahannam, bertutur neraka jahannam, hal min mazid, apakah ada lagi yang akan dicampakkan ke dalam tubuhku? Berkata dan bertutur neraka jahannam, wahai Allah, jauhkanlah fulanah bintu fulan, jauhkanlah fulan bin fulan yang sedang berdoa ketika mana dia hidup. Wahai Allah, hindarkanlah kami daripada azab neraka
Jahannam. Yang kedua, kemudian kita pun berdirilah seorang demi seorang, dipanggil manusia yang pertama untuk ditimbang, namanya Nuh alaihi salam. Sebelum dia dipanggil terlebih dahulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama dengan satu kumpulan daripada umat Nabi Muhammad yang mendapat keistimewaan lebih daripada nabi-nabi dan rasul-rasul, iaitulah ni cerita mahsyar ni, tapi dia berkait dengan neraka lah. Berkait dengan neraka. Kumpulan yang dipanggil oleh Allah sebelum Nabi Nuh dipanggil, kumpulan itu ialah mereka yang masuk ke dalam syurga tanpa ditimbang, tanpa dibuka buku amalan, tak timbang, tak selidik, tak proses buku amalan. Allah Ta'ala panggil, mana dia umat Muhammad yang akan dimasukkan ke dalam syurga tanpa ditimbang, tanpa diazab, sila tampil ke hadapan. Lalu berpaling-palinglah para nabi dan rasul melihat umat Muhammad yang tidak dibuka buku amalan mereka. Ketahuilah wahai umat Muhammad, hanya kalian yang diberikan kemewahan dan kelebihan tersebut, sehingga kan kelebihan tersebut tidak diberikan kepada mana-mana nabi dan rasul. Mulianya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah panggil, mai ke depan, bilangan mereka 70,000 orang dan kemungkinan ditambah lagi. Panggil pi ke depan, terus masuk syurga. Buku tak buka dah, buku amalan tak buka dah. Waktu tu kita di mahsyar besar hak malam ni lah. Ni malam ni hak 160 cm, 168, 172. Tinggi mana hidup di dunia, tinggi itulah bangkit di mahsyar. Warna apa dulu hidup di dunia, warna itulah bangkit di mahsyar. Berapa kilo dulu, berapa kilogram tubuh badan hidup di dunia, dengan kilogram itulah bangun di mahsyar. La haula wa la quwwata illa billah. Itulah kehidupan mahsyar yang begitu lama. Lama tak lama, hari ini 2020 ada 7 bilion orang yang sedang hidup, bukan yang mati ni. Hari ini 2020 ada 7 bilion manusia. 7 bilion tu kalau berdiri di satu tanah padang, padang mana yang celuih? Hari ini boleh hentam bahasa Kedah insya-Allah. Selalu saya nak sebut celus, kan? Duduk di luar. Hari ni dalam Kedah senang sikit. Cari padang mana yang celuih nak letak 7 bilion. Tak ada padang yang muat, kecualilah bumi ini dihamparkan oleh Allah, letak 7 bilion. Yang tu baru hak hidup 2020 tuan-tuan. Belum lagi 100 tahun ke belakang, belum lagi 200 tahun ke belakang, belum lagi 300 tahun ke belakang. Hasbunallah ni'mal wakil. Ni'mal wakil. Maka ditimbang. Habis ditimbang, saya skip cerita mahsyar. Mahsyar cerita dia panjang. AJK pilih tajuk neraka, kan? Kalau tajuk mahsyar balik 4,5. Lah baru 9. Subhanallah. Neraka tak panjang sangat, 3 jam saja. Tapi sebab ramai, kita buat sejam je lah. Ramai. Subhanallah. Habis timbang, nama kita dipanggil. Nama hak mana ustaz? Nama hak mak dengan ayah bagi di dunia ni. Sebab tu nak buh nama pilih elok-elok. Jangan seronok duk bubuh kirana, kirara, aridi, apa ni hak pelik-pelik ni. Bahasa Arab pun tak, bahasa Melayu pun tak.
Pi tanya orang Cina kata tak tahu bahasa apa tahu. Mak pak hak boh tu pun dia pun tak tahu. Inggeris pun tak, Itali pun tak. Punya seronok nak nama moden. Kalian akan dipanggil dengan nama yang dinamakan di atas muka bumi beserta nama bapa kalian. Seronok tak nama sama dengan Presiden syurga Muhammad. Nama sama dengan manusia kedua yang termulia dalam syurga, Ibrahim. Nama sama dengan presiden wanita syurga, Khadijah bintu Khuwailid, Khadijah ataupun Maryam. Orang geli nak buh nama Maryam, nama Khadijah, dia kata kampungnya. Nak boleh bandang berapa tahun? Nak boleh 70 tahun, 1000 tahun nama bandang. Kalau seorang timbang amalan seorang sehari seorang, 7 bilion hari diperlukan untuk 7 bilion orang. Sepanjang tu nama kita apa? Sepanjang tu nama kamu apa? Subhanallah. Sebab tu yang berakal, yang ada ilmu agama, namakan anak dengan nama-nama yang barakah, nama para nabi, nama para rasul. Kemudian satu orang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan malaikat yang panggil. Setiap orang akan dipanggil sendiri oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang tak kena panggil terus masuk syurga, pergi ke Telaga Kautsar. Hak tadi yang saya cerita atas ni, yang tak timbang. Kemudian dipanggil dulu para nabi, nabi-nabi dulu, rasul. Rasul pertama yang dipanggil ialah Nuh alaihissalam. Kemudian panggil rasul-rasul lain yang ulul azmi. Nabi Musa dipanggil, Nabi Isa dipanggil, Ibrahim dipanggil dan ditimbang amalan dia. Tuan-tuan, Nabi Ibrahim dipanggil. Tampil ke depan wahai Ibrahim. Apakah kamu melaksanakan tanggungjawab kamu sebagai seorang rasul? Allah Maha mengetahui. Tetapi Allah nak namakan mahsyar sebagai Yaumul Adl, hari keadilan. Rasul-rasul ulul azmi dipanggil, lalu diselak satu persatu buku dia. Kita hasbunallah wa ni'mal wakil. Habis timbang, lalu terangkatlah tangan kanan atau tangan kiri. Apabila terangkat, bukan kita angkat, tangan tu terangkat. Apabila terangkat tangan kanan, maka ketahuilah kamu insya-Allah ahli syurga. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih. Macam pernah dengar je ayat tu, juzuk amma. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Tu ayat orang yang tangan kanan dia terangkat untuk mengambil keputusan hidup, sama ada menjadi warga negara syurga ataupun menjadi warga negara neraka selama-lamanya. Wal'iyadzubillah. Tidak ada negeri yang ketiga di mahsyar. Tidak ada negeri yang ketiga dan pilihan yang ketiga di akhirat. Dua sahaja. Sama ada kamu menjadi mulia di syurga ataupun hina dan sakit sengsara di neraka. Kita tak boleh angkat lepas pada timbang tu, bukan kita seronok-seronok angkat tangan kanan, seronok-seronok angkat tangan kiri, tidak. Allah akan menggerakkan tangan kanan naik, dia pun ambil. Tuan-tuan bayang tengok waktu tu, berapa juta tahun waktu tu sedang menunggu untuk ditimbang, sedang menunggu, kemudian menunggu, kemudian menunggu, kemudian nama tuan-tuan dipanggil. Apabila dipanggil, disemak setiap hari, per saat, per jam apa yang kamu lakukan. Akhirnya dapat putusan ahli syurga. Tuan-tuan nak buat apa waktu tu?
setentunya kita melompat kegembiraan, maka itulah yang diceritakan oleh Allah. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Cuba balik tengok ngak ayat tu. Apa maksud dia? Subhanallah. Allah Ta'ala sebut lepas habis timbang, dia pun ambil keputusan itu dengan tangan kanannya. Punyalah seronok. Dia pun kembali kepada ahli keluarganya yang sedang menunggu di Telaga Kautsar dalam keadaan yang penuh kegembiraan. Berpeluk-peluk ayah tengok anak dia mai bawa buku dengan tangan kanan. Berpeluk-pelukan kegembiraan bercampur baur dengan kesedihan apabila seorang ibu melihat anak dia datang juga membawa buku dengan tangan kanan. Ahli syurga juga alhamdulillah. Kemudian yang angkat tangan kiri, bukan diangkatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan tangan kirinya. Tuhan angkat. Habis timbang amalan dia, tangan kiri dia terangkat. Kiri macam mana ustaz? Kiri yang tuan-tuan tengok pada malam ni kanan saya, ni kiri saya. Tuan-tuan renung tangan kanan tuan-tuan, tangan kanan itulah yang akan diangkat nanti untuk menerima buku amalan. Bukan pinjam tangan orang lain. Kita dibangkitkan di mahsyar dengan rupa bentuk yang sama, tubuh badan yang sama, berat yang sama, orang yang sama, tuan yang sama, ruh yang sama. Nak bagi faham ni, nak bagi jelas. Oh, baru kita faham. Subhanallah. Pakat tengok. Yang apabila tangan kiri dia terangkat, ketahuilah wal'iyadzu billah, nas'alullah as-salamah, ketahuilah bahawa dia ahli neraka. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wa amma man utiya kitabahu bishimalih, dan adapun yang mengangkat untuk menerima buku amalan ataupun keputusan dengan tangan kiri, shimal, tangan kiri. Fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Ketika itu mereka tahu bahwasanya mereka ahli neraka, kerana ketika itu mereka dan penduduk mahsyar kesemuanya telah melihat neraka jahanam. Ahli mahsyar tengok tak neraka jahanam? Tengok. Tuan-tuan dan diri saya sendiri, kesemua kita. Sebab tu dalam mukadimah tadi saya sebut, kalaupun kita tak masuk dalam neraka, insya-Allah kita tetap akan melihat neraka jahanam. Juzuk Ammar juga. Waji'a yawma idzim bi jahannam. Surah apa tu? Wal Fajr kot. Tak ingat dah saya pun. Tapi hafal. Waji'a yawma idzim bi jahannam, dan didatangkan pada hari itu neraka jahanam. Hari itu hari apa? Hari mahsyar. Maka dengan itu seluruh penduduk mahsyar akan melihat neraka jahanam walaupun mereka ahli syurga. Innaha tarmi bisyararin kal qasar, kata Allah. Ketika mereka semua berdiri di mahsyar, mereka melihat letusan-letusan daripada perut neraka jahanam yang terpancar daripada dalam neraka jahanam, letusan-letusan yang berwarna hitam gelap gelita. Kerana api neraka jahanam itu gelap, maka letusan yang dipancar dan diletuskan itu gelap. Allah Ta'ala sebut satu letusan itu besarnya seperti sebuah istana. Sekali dia meletup naik tu, yang macam bunga api tu,
ketika menghuraikan ayat Al-Quran ini, Nabi kata bahkan sebesar sebuah bandaraya ataupun sebesar sebuah negeri. Yang tu baru letusan dia, bukan dalam neraka Jahannam lagi, baru yang merecik. Orang Kedah kata hak merecik baru. Apabila neraka Jahannam diheret oleh pasukan malaikat, malaikat bukan heret macam orang, malaikat heret nak bawa mai ke mahsyar. Waji'a yauma idzin bi jahannam, dan didatangkan pada hari itu neraka Jahannam. Apa maksud didatangkan? Para malaikat yang ramai bawa neraka Jahannam heret mai ke mahsyar untuk dilihat oleh penduduk mahsyar. Apabila sampai 500 tahun sebelum sampai ke mahsyar, mereka mendengar suara Jahannam, lalu rebah penduduk di mahsyar. Lima tahun perjalanan. Ayat mana? Nak dengar ayat mana dalam Al-Quran? إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. Imam As-Suddi kata, salah seorang mufassir, dia kata 100 tahun sebelum Jahannam itu sampai, mereka sudah mendengar suara bakaran api di dalam neraka Jahannam. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Besar sangat ke orang manusia ni, besar sangat ke? Kalaupun dia jadi Perdana Menteri 8 kali, besar sangat ke orang tu? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Baru suara dia, daripada jarak, Imam Qurtubi kata jarak 500 tahun, Al-Imam As-Suddi kata bukan 500, 100 tahun. 100 tahun perjalanan jarak dia tak sampai lagi, sudah kedengaran taghayyuzan wa zafira, suara dia. Tuan-tuan pernah duduk depan rumah besar terbakar, dia bunyi api, bangunan besar terbakar, bunyi api dia 100 meter rasa bahang, 100 meter rasa bahang. Yang tu baru rumah 3 tingkat, 100 meter rasa bahang. Sebab itulah setiap hari Nabi mengajar kita, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Hak tangan kiri tadi, benda apa yang dia nak sebut bila mana tangan kiri dia terangkat? Malam ni kita buka dengar. Kiamat tak sampai lagi, Israfil tak tiup sangkakala lagi, mati pun tak lagi. Malam ni kita dengar, apabila satu orang yang tangan kiri dia terangkat, apa yang akan berlaku dekat dia? Fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Dia pun kata, celakalah diri aku kalaulah tak ada kitab-kitab ni. Kitab tu buku amalan. Walam adri ma hisabiyah. Kalaulah tak ada timbang-timbang ni, timbang habis lagi, bahagian dia habis lah. Tangan apa yang naik? Tangan kiri dia yang naik. Kemana dia ni nak pi? Dia ahli neraka Jahannam. Benda apa nak keluar di mulut dia? Ni dia Allah Ta'ala cerita, siap-siap. Walam adri ma hisabiyah. Kalaulah tak ada semua-semua ni, aku tak tahu tentang perhitungan ini. Ya laitaha kanatil qadiyah. Kalaulah dulu tidak ada hari kebangkitan. Ma aghna anni maliyah. Dia pandang ke kanan, Allah tunjuk harta dia, bagi nampak. Dia kata kupang pun tak boleh pakai.
Allah tunjuk lepas mati tertinggal 170,000, tak ada guna pun, mati 170,000 duduk dalam bank. Waktu tu Tuhan akan tunjuk dekat dia akan kata ma aghna anni maliyah, sekupang tak boleh pakai. Waktu hidup tak mau sedekah, waktu hidup tak mau dalam tabung, waktu hidup tak mau bagi orang miskin makan. Bila dah mati angkat tangan kiri baru kata ma aghna anni maliyah. Ini ucapan bakal ahli neraka, wal iyadzu billah. Semua ahli neraka akan berucap dengan ucapan ni, ma aghna anni maliyah, tak guna sesin pun duit yang aku tinggal dulu. Halaka anni sultaniyah, tak guna satu jawatan pun yang aku pegang dulu. Dulu jadi menteri besar, dulu pernah jadi menteri, dulu pernah jadi exco, dulu pernah jadi sultan, dulu pernah jadi presiden. Satu jawatan pun tak boleh pakai. Bila dia ni nak sebut, bila mana tangan kiri dia terangkat, ingat orang yang ada jawatan, sebesar apapun jawatan kamu, takkan membantu kamu untuk masuk ke dalam syurga. Hari ini kamu berjalan dengan kapet kuning, dengan kapet merah, dengan kapet biru. Satu hari nanti bila tangan kiri kamu yang dia angkat, kamu akan sebut halaka anni sultaniyah. Ini ayat Quran dan Allah cerita apa yang akan berlaku di mahsyar. Khudhuhu faghulluh. Lalu Allah Ta'ala pun berkata, ambil dia beramai-ramai. Kenapa ramai? Sebab nak heret kawan ini malaikat yang ramai. Thummal jahima sallu, pergi salai dia di dalam neraka jahim. Allah sebut perkataan salai, tuan, bukan duduk tengah padang pasir. Sallu, pergi salai dia di dalam neraka jahannam. Golek ni. Thumma fi silsilatin dhar'uha 70 dhira'an fasluku. Kemudian tubuh dia ditukar. Dengar ni tuan-tuan, tubuh neraka, ahli neraka jahannam, mereka yang akan dimasukkan ke dalam syurga akan ditukar oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi muka-muka yang tampan. Yang ni ahli syurga. Tuan-tuan dengar cerita syurga, tuan-tuan takkan teringin dengan bangkai dunia ini. Tuan-tuan tak teringin, insya-Allah. Kerapkan mendengar tentang perihal syurga. Tuan-tuan akan tinggalkan bangkai ini kepada orang yang mengejar dan menjinjingnya sahaja. Hak nak gila pangkat, silakan. Hak nak berebut duit dunia, silakan. Kamu nak berebut kemasyhuran, silakan.